Assalamualaikum. Salam. Ni ada apa bang? Kopok leko lah. Kopok leko Kopok leko. Macam mana kira? Dia kira set. Satu set RM5 8 batang. Okey, boleh lah. Boleh Okey, jap bang Ni kopok gentil lah Ni kita doh ni kita pancur pagi tadi. Kita bawa pergi sini, kita terus ni bentukkan dia jadi kopok leko. Ni ikan apa bang? Ikan selayang. Ikan selayang. Ikan selayang. Dia ada yang rebus, ada yang kalau macam ni orang panggil kopok goreng lah. Macam-macam version lah ada orang panggil, tapi kita nak senang cerita kita panggil kopok goreng ni lah. Tengok. Thank you. Cendol ni homemade bang. Ni pun buat sendiri ni? Ni orang buat lah, kita ambil orang. Oh, okey. Ni gula merah? Gula dia. Santan kita pakai santan sawit. Oh, santan sawit Santan sawit. Ni yang bersih sikit, tangan tak masuk dalam. Sini insya-Allah hari-hari. Kalau cuti pun hari Jumaat. Okey. Buka pukul apa sini? Buka lebih kurang pukul 11.30 ke 12 sampai pukul 6 atau 6.30. Kalau habis awal, kita tak awal lah. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Saya beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.